Last one. Lagi sekali tu. Wow, improvement. Wow. Kau sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih yang mana yang masih like, yang masih subscribe saya, guys. So hari ni kita akan buat vlog. Vlog untuk hari ni aku nak buat aktiviti baru, hobi baru, dan aku nak buat something yang mencabar, yang membuatkan benda tu lagi bahaya. Aku suka buat benda bahaya. Jadi untuk video kali ni guys, saya nak main go-kart bosku. Sebenarnya aku dah mula minat main berdalah tu. Aku dah mula minat main go-kart tu. Jadi aku sekarang ni tengah belajar nak masuk tournament, nak masuk, nak cubalah jadi cari coach ataupun nak cuba cari circle go-kart. Jadi untuk berat badan macam aku ni, tinggi macam aku ni, adakah aku mampu main go-kart? So sebenarnya aku nak try main go-kart dekat Sungai Long. Nama tempat tu adalah Monkey Canopy. Jadi kawasan situ memang besar gila, orang kata. Memang circuit dia, yang orang panggil apa, circuit memang circuit dia besar gila. Dengan cerita memang tempat go-kart paling terbesar di Malaysia lah. So untuk video kali ni sebenarnya aku nak tunjuk kepada korang semua suasana kat situ. Tapi bukanlah semua tempat aku pergi disebabkan dah lewat malam. Jam menunjukkan pukul, aduh siut lah tak charge. Mampus sekarang ni aku tak tahu pukul apa. Tapi sekarang ni aku tengah bersiap. Aku nak gerak pergi ke Sungai Long untuk main go-kart. Bukan buat kali pertama ni, sebenarnya kali kedua sebenarnya aku main go-kart. Aku nak cuba sebenarnya buat benda baru. So aku akan tunjukkan korang macam mana suasana dia, dan aku tunjukkan korang semua macam mana dia orang punya setup diorang untuk kita nak main go-kart. So dekat sini nanti aku cerita kat korang berapa harga dia. So stay tune guys. Gerak dulu, kita jumpa sana. Sampai dah guys dekat Monkey Canopy. So kita akan buat persiapan, standby pakai kasut, buat bayaran semua, lepas tu kita main. Tak ada, semua tak ada. Ambil je lah. So boleh tambah satu bundle. Boleh. Saya dah keluarkan lah. Kat mana? Oh dah keluar kan? Dapat RM3. Apalah, boleh lah. Saya bayar pakai kad Session 12. Boleh masuk briefing seperti ni. Ada kelas 12. Terus boleh masuk ke? Terus masuk ke? Terus masuk untuk briefing session. Oh, briefing session. Okay, thank you So habis dah. Sekarang ni kita akan masuk ke bawah. Masih Apa pula nombor aku ni? Nombor aku 11. Kau masing-masing kau tengok. Style. 11. Kau ni aku punya. Guys, so sekarang ni kita enjoy the game. Bismillah. Relax tu, satu game kita relax.
on! Terdrift! Wow, terdrift! Go! Woi, sejuk bosku. Allah, terlajak lagi sekali. Terlajak lagi lah guys. Macam mana tu? Aku nak study. Wow. Lagi sekali tu. It's okay. Bawa balik. Wow, improvement. Wow. Kau sudah tahu. Sini aku terlajak tadi. Sini kau nak baring kau. Terlajak lagi. Iwak ingat boleh kejar siut. One more. Boleh. Aku nak cuba kejar dia tau. Tempat yang sama lah aku ni. Cuba, tak apa. Dia bukan satu perlumbaan. Tak apa, cuba lagi. Okey, mantap. Improve. Baik. Kona dia baik. Kona dia smooth.
Okey. Bila dah kona tu, kau kena tekan minyak tu. Tekan minyak. Okey, mantap. Improvement. Go. Okey, tekan minyak. Okey, nice. Kona? Okey, tekan minyak. Mantap. Gua sudah dapat. Woi, baik tu. Okey. Wah. Woi, aku tak nampak siap aku tempat ke berapa tu tadi. Apa? Tengok. Saya banyak telekor. Tempat ke-8. 8 siap. Okey, nombor cantik. Sedapkan hati. So tempat ke-8 insyaAllah. Next video aku nak buat lagi lah. InsyaAllah yang kan next video. Saya nak buat lagi next video. Kemungkinan aku nak buat satu improvement lah. Sekarang ni tempat ke-8. Aduh. Ni muka-muka yang tempat pertama lah. Ada tempat ke-8 saya. Aduh, nombor 11. Satu improvement lah. Boleh lah. Okay guys, jom let's go lah. Kita pergi makan. Tapi 10 minit tak puas. Sumpah aku cakap. Tapi masa I perasan round kedua tu aku dah nampak lah macam mana nak buat. Sekali terlajak kau. Berpusing aku. Lepas tu study lah, try buat lagi kan. Buat lagi. Bila buat tu, saya buat kali pertama, saya tekan brake, lepas tu saya terlajak pusing. Lepas tu yang kali kedua, saya tak tekan brake. Saya tak tekan brake tapi saya tekan minyak. Pun terlajak. Kali ketiga, saya buat, saya tak tekan brake. Saya tak tekan minyak. Saya pusing je tapi tu tekan brake. Jadi, aku dah dapat. Seronok. Leg ketiga lah tapi nak kena buat lagi lah, main lagi. Pakai ni guys tadi rekod. Dia, puas hati gak ayang. Lekat gak tadi. Okay, jom. Let's go balik. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. Dah tak ada apa lagi dah yang aku boleh tunjukkan. So aku dah buat dah apa yang aku nak buat. 10 minit je dia bagi aku untuk go-kart. Tapi tak apalah. The next time mungkin ada lagi. Aku nak buat satu improvement tentang go-kart sebab hobi aku hobi baru dah. Dah tak nak main motor stop main motor. Kita main dalam track yang sebenar. Bagi buat makan guys, buat makan. Bye bye. Assalamualaikum. Syadu.